Kereta Alphard. Okey, kunci hiang. Baru buka pintu. Tapak kod, sekarang potong tu kunci gigi keluar. Okey, kereta Alphard. Kunci sudah jatuh. Tak tahu jatuh di mana. Okey, kunci sudah potong. Kita cuba masuk. Okey. Buka. Kunci betul. So, sekarang nak buat dia macam buzzer chip dengan remote control. Bomba potong habis. Potong dulu. Okay, kereta sudah, ignition sudah on lah. Okay, pakai special tools. Ignition sudah on. Okay, kunci gigi kod. Okay, kod sudah dapat. Potong lagi 2 gigi. Lepas potong, boleh juga pusing. Sudah potong. Sudah boleh on. Okay, tetapi sekarang tak boleh start lah. Chip pun nak buat dia chip. So tak bunyi. Originalnya kita usah masuk software, kunci masuk. Okey, Toyota Alphard kunci hiang siap. Okey, kunci siap. Okey, kita tekan. Okey, boleh control. Masuk. Kunci. Cantik. Abang, terima kasih. Okey. Thank you.